أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Sadaqallahul Azim. Inilah ayat-ayat daripada akhir surah Ar-Rahman tadi menceritakan tentang nikmat-nikmat yang sangat banyak di hari akhirat nanti, dan juga diulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ditutup dengan maha suci nama Tuhanmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Kemudian masuk surah baru Al-Waqiah menceritakan tentang hari kiamat, dan sudah pasti saya dan penonton-penonton tertanya apakah dia punya kaitan dia. Tak ada cerita lain, seronok dengar. Masuk surah baru Al-Waqiah, namanya pun lain, bunyi pun dah lain, bunyi berdentum-dentum ayatnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'a wa taubatan nasuha wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 534. Bermula daripada ayat yang ke-68 hingga 78 hingga ke akhir surah Ar-Rahman, gambaran lain tentang nikmat syurga kepada mereka yang diberikan keistimewaan. Ini adalah penerangan tentang syurga yang lain berbanding dengan syurga lain yang telah pun diberitahu Allah dalam muka surat 533. Diikuti dengan surah Al-Waqiah, surah yang ke-56 ayat 1 hingga 12 menjelaskan terjadinya hari kiamat dan pembahagian ataupun kategori manusia. Seramai-ramai ini berapa kategori manusia, itu yang diberitahu pada ayat 1 hingga 12, dan diikuti pada ayat 13 hingga 16 orang yang bersegera melaksanakan kebaikan, dan apakah ganjaran awal yang kita akan baca pada hari ini insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima fakihatun فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan iaitu yang pertama, resolusi kita menjadi wanita yang menjaga akhlak dan kehormatan diri adalah salah satu daripada penerangan bagaimana di dalam surah Ar-Rahman. Yang kedua, jihad memperjuangkan iman, Islam dan wahyu secara berterusan, dan seterusnya mencontohi amalan para salafus soleh yang sentiasa mengikuti amalan Nabi. Allah, la ilaha illallah. Kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu perkataannya ialah rajja, ya, rajaja. Ini perkataan yang kita akan jumpa dalam surah Al-Waqiah sebentar lagi, tentang goncangan yang dahsyat, tentang peristiwa Al-Waqiah. 2 kali saja disebut di dalam Al-Quran. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Dan sebelum tu kita belajar sedikit tajwid pada
kali ini. Jom kita lihat slide kita. Pada ayat fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin, sempurnakan hukum gunnah yang terdapat dalam 3 ayat ini, yang mana ayat ini berada dalam surah Al-Waqiah yang akan kita masuk sebentar nanti. Pada ayat ke-12, 13 dan 14, fi jannatin na'im, ada nun yang bersabdu, 2 nun yang bersabdu. Kemudian ayat 13 ada mim juga bersabdu, tetapi hukumnya berlainan kerana ini adalah tanwin bertemu dengan mim, jadi idgham ma'al gunnah di sini. Pada ayat yang ke-14, wa qalilum, mim juga bersabdu, juga hukumnya idgham ma'al gunnah, berbanding yang awal ayat 12 fi jannatin na'im, nun yang bersabdu ataupun nun musyaddadah. Maknanya yang pentingnya kesemua ni kita baca dengan dengung, dan bila dengung berada rapat-rapat, dekat-dekat, 3 ayat pula tu, fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sudah pastilah antara perkara penting bila kita nak baca Quran, biar kita cuba samaratakan mat itu samaratakan kadar panjang gunnah itu. Dia panggil sebut taswiyatul gunnah, menyamaratakan. Jangan satu terpanjang, 2 pendek, ketiga tak dengung langsung. Fi jannatin na'im, nampak jan lama dah. Lepas tu yang kedua tak ada dengung pula. Biasa kata fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Biar sekata saja kadar panjang gunnah mengikut kelajuan bacaan kita. Kalau laju, lajulah dikiranya. Kalau lambat, lambatlah sedikit dikiranya. Wallahu a'lam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.